Tujuan saya berdiri di hadapan ini bagi memperkenalkan diri saya dalam pemilihan Ketua Pengawas bagi sesi 2026. Guru-guru dan rakan-rakan sekalian, janji saya kepada semua menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar adalah visi dan visi utama saya. Yang seterusnya, manifesto saya untuk menjadi figura dan contoh kepada rakan-rakan dalam aspek disiplin. Selain itu, sekiranya saya dipilih menjadi Ketua Pengawas, saya juga akan menjadi suara perempuan di kalangan rakan-rakan saya bagi menyampaikan pandangan rakan-rakan saya. Dan seterusnya, sekiranya saya dilantik menjadi Ketua Pengawas, saya akan meletakkan kekemasan diri pelajar sebagai keutamaan dalam manifesto saya. Penutup kata seperti yang diungkapkan oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, wanita yang berilmu dan berani mampu membawa perubahan. Akan melaksanakan tanggungjawab ini demi nama baik Sekolah SMK Taman Indah. Sekian, terima kasih.